Okey, kepada anda yang berminat dalam bidang automotif ataupun bidang mechanical berkaitan dengan baiki motor, servis motor dan sebagainya, kepada anda yang minat, tolong tonton video ini sampai habis untuk saya kongsikan apakah program bidang yang anda boleh apply dalam UP_TVET nanti dan institusi apa yang anda boleh mohon. Okey, sekarang anda pergi ke UP_TVET, anda type UP_TVET. Dan selepas itu anda akan pergi ke sini dan klik dan pergi ke katalog kursus perdana untuk kursus-kursus yang ditawarkan oleh Institut Latihan Kemahiran Awam dan type nama program anda iaitu kenderaan ringan. Cari kursus dan akan tertera beberapa kursus yang ditawarkan oleh beberapa institusi di bawah Institut Latihan Kemahiran Awam. Salah satunya daripada kolej ke tengah. Ini anda boleh tengok syarat kelayakan dan detail program. Selain daripada itu, anda boleh juga mohon dengan program-program Institut Latihan Kemahiran Swasta. Bagaimana itu anda pergi ke katalog kursus faksi, type kenderaan ringan dan selepas itu anda cari kursus. Selepas itu anda akan nampak beberapa institusi latihan kemahiran swasta yang menawarkan program kenderaan ringan. Cuba anda pilih satu untuk kita tengok info kursus di mana di dalam ini terdapatnya syarat kelayakan. Program ini berapa lama, berapa yuran yang perlu anda bayar dan apakah maklumat yang detail yang perlu anda tahu untuk program tersebut.